الحمد لله رب العالمين اللي أشهدنا هذه اللحظات، والحمد لله رب العالمين اللي خلانا نعيش هذه المشاهد. الحمد لله خلصت الحرب. لو بعرف أسكن بس شوي. Survived everything that happened just to be announced dead today because he's been killed. الحمد لله رب العالمين اليوم غزة حتقدر إنه هي ترجع تنام من أول وجديد بأمان وبسلام. أهل قطاع غزة. Saleh telah syahid. Tapi siapa yang bunuh Saleh? يعني قد يكون صالح هو الشهيد القادم، قد يكون أحد الزملاء هو الشهيد القادم. His brother literally reported everything that was happening in Gaza over the last 2 years and now he's gone. Sebelum ni si Saleh ni pernah diubut oleh Yahud. Kalau orang yang follow konflik Palestin sejak 7 Oktober, dia mesti perasan punya muka seorang penduduk Gaza ni, seorang wartawan bebas sepanjang konflik ni berlangsung. Video-video dia selalu naik kat aku dan kemungkinan besar pernah naik dekat hang lah. Beliau telah gugur syahid beberapa hari lepas daripada genjatan senjata aktif yang pastinya bukan di tangan Israel lah. Hari ni aku rasa sedih sikit, geng. Kita telah kehilangan seorang wartawan yang selalu update situasi di negara api, kesengsaraan di negara api, di media sosial. Aku yakin rakyat Malaysia mesti perasan wartawan ni sebab video dia selalu FYP. Tapi hari ni, geng, dia telah gugur syahid. Saleh Al-Jafarawi, seorang pemuda yang bersemangat nak sebarkan berita dari dalam. Muda lagi weh. Dia lahir tahun 1997. Dia memang anak jati Gaza lah. Kalau tak salah, dia start buat kerja kewartawanan ni sejak 2019. Ada juga sumber yang menyebut bahawa dia ni juga menyanyi. Aku tak dapat confirm lah yang tu. Ramai lah orang tahu kewujudan Saleh. Followers dia rata-rata platform cecah juta-juta atau mungkin puluh-puluh juta. Hampir satu dunia lah ikut perkembangan Palestin melalui Saleh, termasuk dengan wartawan-wartawan yang lain lah. Saleh juga antara press yang dibenci Israel, termasuk dengan penyokong-penyokong Israel. Dari sumber berita online dan interview, Saleh sendiri pernah mengaku yang dia, family dia selalu dapat ugutan bunuh. اليوم الاحتلال الإسرائيلي ما بنكر إنه قاعد بيهدد. بالنهاية احنا عارفين إنه الرب واحد. وهذا عمر واحد أنت حتعيشه، يا بتعيشه زي ما بدك يا بتعيشه زي ما بدهم. يا بتعيش وانت عن جد رافع راسك وبتنقل الصوره وبتنقل الصوت، ووقت ما تيجي الخاتمه وربنا يكتب لك اياها يا اهل فيها، يا اما بتخاف ويا اما بتضبص يا اما بتعمل هم بدهم اياه وعن جد بتبطل تنقل الصوره والصوت. لكن احنا لا ما حنركع لهم ان شاء الله. لا اخفيكم يعني قد يكون صالح هو الشهيد القادم، قد يكون احد الزملاء هو الشهيد القادم. كلنا ممكن نتعرض له انا زميل انس والزملاء الاخرين، لكن بالنهايه إن شاء الله يا رب يكتب لنا شهادة وإحنا فرأس عملنا إن شاء الله. Tapi dia tetap jalankan tugas yang digalah untuk sebarkan kebenaran. Israel ni bila mereka dah benci, mereka ugut bunuh. Bila dah ugut bunuh tapi tak dapat laksana kan, mereka guna taktik lain pula untuk senyapkan semua wartawan. Katanya akaun-akaun utama Saleh tiba-tiba kena permanently ban tanpa sebarang amaran, tanpa sebarang alasan. Jaranglah kena ban tanpa alasan dan amaran dulu. Tapi asbab keteguhan Saleh, dia buat backup account. Tetap dia nak jalankan tugas dia. Tak silap aku satu ketika dulu pernah timbul kabar angin mengatakan yang Saleh dah meninggal dunia. Tapi rupanya hoax mata-mata. Time tu aku tengok dekat platform X, ramai Israelis yang celebrate kematian dia. Padahal benda tu palsu. Time tu aku nampak ramai orang dekat pihak sana tak suka dengan dia. Banyak mata-mata merah yang memandang setiap gerak-geri Saleh. Aku pun tak faham. Padahal dia buat kerja wartawan je kot. Tengok betapa busuknya hati Zion. Ada juga yang kata Israel ni mereka anggap Al Jazeera bersegongkol dengan Hamas. Saleh ni pula dia under Al Jazeera. Mungkin antara sebab dia mereka benci kat dia Tanggal 12 Oktober secara tiba-tiba FYP aku meletup. Tersebarnya berita mengatakan yang Saleh Al-Jafarawi dah gugur syahid.
akibat ditembak sebanyak 7 kali dalam area Sabra. Kali ni berita real lah. Banyaklah bukti kukuh pemenggian dia. Yang menjadi masalahnya, Soleh bukan dibunuh pihak Israel, tapi dia dibunuh oleh saudara-saudara dia sendiri yang belot, yang jadi tali barut Israel. Sebab dekat Gaza ada banyak grup-grup Malaysia underground yang ditubuhkan oleh rakyat Gaza sendiri. Mereka ni macam gangster lah dalam Gaza, lengkap bersenjata. Ada pula yang berhubung kait dengan Israel. InsyaAllah video lepas-lepas ni aku akan cerita tentang beberapa lah grup Malaysia underground yang wujud dekat sana. Tapi pihak yang bunuh Soleh ni katanya mai daripada Dokmush family. Mereka colek Soleh, mereka lanyak dia, lah mereka tembak dia dekat kaki lima tepi jalan tau. Semua ni jadi masa Soleh tengah pakai jaket press. صالح الجعفراوي اللي تم خطفه وضربه وإعدامه في وسط غزة اللي كان بحلم يشوفها منتصرة رافع راسها فوق. Kementerian Dalam Negeri Gaza cakap yang mereka akan siasat kejadian ni untuk kena pasti siapa dia dalang sebenar dia. Sebab kalau nak ikutkan insiden ni pun memang langgar undang-undang lah. Mana boleh bunuh wartawan lah. Memang walaupun perang dah berhenti, dorang macam ada orang Palestin juga, dorang berkhianat, bermusyarakat bersama dengan orang Israel. Sampai malam tadi, baru malam tadi ada satu wartawan dekat Gaza nama Salih Al-Ja'farawi. Dorang dah bunuh dia dekat utara Gaza dekat As-Sabra. 7 kali dah shoot dia dekat sana, 7 kali. Sampai dia dah meninggal syahid. Dia pun suara Palestin dekat sana. Dia wartawan. Dia belum happy lagi. Dalam 2 tahun dia dalam perang. Dia update situasi mereka. Semalam masa dia update situasi mereka juga, dorang bunuh dia. Lagipun keluarga Yusuf memang teruk sangat walaupun perang dah berhenti. Dorang memang tidur dekat jalan lagi, semua tidur dalam kemah. Memang situasi sampai sekarang memang teruk sangat. Tu dia lah musuh tu bahaya. Tapi yang lagi bahayanya, musuh yang tak terlihat, musuh dengan senyuman, musuh yang bersalaman. Bayangkanlah selama 2 tahun genosid, Soleh dapat survive. Walaupun banyak ugutan bunuh dekat dia, ancaman bom, dia sentiasa report lah dekat kita kan. Lepas tu Gaza dah kembali aman. Walaupun Soleh sempat merasa, sempat celebrate, sempat sujud syukur, tapi lah aku harap pihak Hamas dapat tangkap lah pelaku dan seluruh geng-geng dia. Next video lah aku akan ulas tentang geng-geng yang wujud dalam Gaza. Banyak cerita mereka ni tapi macam kurang dapat liputan tau. Kebanyakan yang tahu rakyat Gaza sendiri lah. Nanti lah kita lepak lagi. Gerak lu.